Anak piye Oh. Oh, anak Abi. Wah, jadilah dah Abi. Tahukah tuan-puan sekalian bahawa tiada hari yang amal solehnya lebih dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi kehebatan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Inilah saatnya kita merebut peluang keemasan untuk melipat gandakan pahala melalui kempen kebajikan buat anak-anak yatim. Bayangkan setiap huruf Al-Quran yang mereka hafaz dan setiap doa yang mereka panjatkan, pahalanya mengalir terus sebagai pelaburan akhirat kita. Kita mahu memastikan anak-anak ini tidak merasa terasing walaupun mereka jauh daripada kasih sayang ibu bapa. Kehadiran anda sebagai penyumbang adalah sinar harapan bagi mereka untuk terus istiqamah di dalam perjuangan menuntut ilmu. Ayuh, jangan lepaskan peluang keemasan di bulan haji ini. Boleh tekan link di bawah ini. Apa sekalipun nilaiannya, ia sangat besar dan dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.